Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang saya hormati. Hari ini saya ingin berkongsi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang memberi kesan besar dalam pembentukan emosi dan masa depan anak-anak kita. Anak akan menjadi kuat bila ibu bapanya kuat. Wahai ibu bapa, anak-anak belajar tentang kekuatan bukan dari buku, bukan dari sekolah, bukan dari nasihat panjang. Mereka belajar tentang kekuatan dari apa yang mereka lihat dalam diri kita. Cara kita berdiri menghadapi ujian, cara kita bangkit selepas kecewa, cara kita sabar dalam tekanan, cara kita senyum walaupun hati sedang berat. Semua itu menjadi contoh yang mereka simpan dalam hati. Wahai ibu bapa, anak akan jadi kuat bila mereka lihat ayahnya tidak berputus asa. Anak akan jadi kuat bila mereka lihat ibunya tetap tenang walaupun penat. Anak akan jadi kuat bila mereka nampak ibu bapa mereka berpegang pada harapan walaupun hidup sedang menguji. Kekuatan kita hari ini menjadi kekuatan mereka esok. Kadang-kadang kita fikir kita mesti sentiasa sempurna di depan anak. Tidak. Itu tidak benar. Anak tidak perlukan ibu bapa yang sempurna. Mereka perlukan ibu bapa yang tidak menyerah. Bila mereka lihat kita menangis tetapi tetap bangkit, mereka belajar tentang keberanian. Bila mereka lihat kita susah tetapi tetap berusaha, mereka belajar tentang ketabahan. Bila mereka lihat kita jatuh tetapi kembali melangkah, mereka belajar tentang harapan. Wahai ibu bapa, anak-anak kita mengikut apa yang mereka lihat sebelum apa yang mereka dengar. Mereka belajar melalui jiwa kita, bukan hanya kata-kata kita. Sebagai pengetua dan sebagai seorang ayah, izinkan saya berpesan dengan penuh keikhlasan. Jagalah kekuatan diri. Bukan kerana kita perlu nampak sempurna, tetapi kerana anak-anak sedang belajar daripada cara kita menghadapi hidup. Kuat bukan bermaksud tidak pernah penat. Kuat bukan bermaksud tidak pernah sedih. Kuat bukan bermaksud tidak pernah jatuh. Kuat bermaksud tetap melangkah walaupun diuji. Dan itulah kekuatan yang anak-anak perlukan daripada kita. Sebelum saya akhiri, jika ucapan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua agar lebih ramai ibu bapa mendapat inspirasi, kekuatan dan kesedaran dalam mendidik anak dengan jiwa yang tenang. Terima kasih ibu bapa, kekuatan anda hari ini adalah benteng masa depan anak-anak anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang saya hormati. Hari ini saya ingin menyentuh sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sering berlaku tanpa kita sedari, tetapi memberi kesan yang amat besar pada jiwa seorang anak. Jangan hukum anak tanpa adil. Wahai ibu bapa, dalam dunia yang sibuk, dalam tekanan hidup yang kita tanggung, dalam letihnya mengurus keluarga dan kerja, kadang-kadang kita mudah melepaskan marah kepada anak walaupun salah itu bukan sepenuhnya milik mereka. Anak terjatuhkan barang, dimarah. Anak lambat siap kerja sekolah, dimarahi. Anak bergaduh dengan adik, dihukum tanpa soal. Anak diam dan tak ceria, dituduh degil. Tetapi kita lupa, di sebalik setiap tingkah laku anak, selalu ada cerita yang kita tidak nampak, ada sebab yang kita tidak dengar, ada emosi yang mereka tidak mampu luahkan. Wahai ibu bapa, anak bukan malaikat, mereka belajar melalui kesilapan dan mereka perlukan kita untuk membimbing, bukan menghukum sembarangan. Sebelum kita marah, tanyalah dulu, kenapa? Apa yang berlaku? Apa yang kamu rasa? Dan kadang-kadang anak buat salah kerana mereka penat, mereka lapar, mereka takut, mereka stres, mereka keliru, mereka cemburu, mereka perlukan perhatian, mereka mahukan pelukan, bukan kerana mereka tidak baik. Wahai ibu bapa, hukuman yang tidak adil boleh melukakan hati anak dengan sangat dalam, boleh merosakkan keyakinan mereka, boleh membuat mereka takut untuk bercerita, boleh membuat mereka menjauhkan diri. Kita tidak mahu rumah menjadi tempat yang anak takut. Kita mahu rumah menjadi tempat anak rasa selamat. Sebagai ibu bapa, adil itu bukan pilihan, adil itu keperluan. Adil bermaksud mendengar sebelum menilai. Adil bermaksud memahami sebelum menghukum. Adil bermaksud melihat situasi, bukan hanya kesalahan. Adil bermaksud memelihara hati anak,
bukan memecahkannya. Sebagai pengetua dan sebagai seorang ayah, izinkan saya berpesan dengan penuh ketulusan. Anak tidak perlukan ibu bapa yang garang. Anak perlukan ibu bapa yang adil. Kerana keadilan ibu bapa hari ini akan membentuk emosi dan karakter anak esok hari. Sebelum saya akhiri, jika ucapan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua agar lebih ramai ibu bapa mendapat kesedaran, kasih sayang dan kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak. Terima kasih ibu bapa. Keadilan anda adalah keselamatan hati anak-anak anda